Kita orang Malaysia ni secara tak sedar kita sebenarnya sedang mengamalkan atau menggalakkan satu budaya yang pelik dalam negara kita, khususnya dalam konteks politik dan demokrasi. Kita sebagai pengundi, kita sebenarnya bila memilih wakil rakyat, kita berharap mereka jalankan tugas. Antara tugas utamanya ialah kita harap mereka dapat buat satu polisi yang akhirnya untuk kesejahteraan kita. Kan? Itu sebenarnya harapan kita nak pilih wakil rakyat ni. Tapi pada masa sama, yang peliknya, kejayaan wakil rakyat ni kita ukur berdasarkan bantuan sumbangan yang diberi pada rakyat, khususnya dalam maksud bantuan kewangan. So kalau mana-mana wakil rakyat yang telah kita pilih kurang beri bantuan, kurang beri duit untuk kita rakyat, kita akan kata wakil rakyat ni tak guna, wakil rakyat ni tak jalankan tanggungjawab, wakil rakyat ni tak prihatin. So kita salahkan mereka balik. Sedangkan niat utama kita masa kita pilih dia ialah untuk dia jalankan tugas sebagai wakil rakyat, iaitu buat dasar yang akhirnya memberi kebaikan kepada kita sebagai rakyat. Dan tugas untuk beri bantuan ni pula sebenarnya bukan wakil rakyat. Tugas untuk beri bantuan kepada rakyat dalam bentuk kebendaan, material ataupun wang dan sebagainya ialah tugas agensi-agensi kerajaan. Sama ada di peringkat negeri atau di peringkat pusat, sama ada di dalam kategori agensi agama Islam, Majlis Agama Islam, Jabatan Zakat, termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan banyak lagi agensi-agensi yang sebenarnya peranan dia ialah memberi bantuan kebajikan kepada rakyat, bukan wakil rakyat. Tapi saya sedar bahawa memang rakyat memilih untuk meminta kepada wakil rakyat sebab mudah dapat. Maksudnya tak perlu nak isi borang itu, tak perlu benda-benda nitty-gritty yang akhirnya proses memakan masa seminggu, 2 minggu, sebulan nak dapatkan. Jadi dia beralihlah kepada wakil rakyat. Dengan wakil rakyat dia bawa cakap saya pengundi nak pakai duit. Kerana itulah orang memilih untuk cara mudah mendapatkan duit bantuan daripada wakil rakyat. Sedangkan tanpa kita sedar, bila kita berulang kali minta begitu kepada wakil rakyat, ini membuka ruang kepada wakil rakyat untuk mencari dana tambahan, dan berlakulah yang kita sebut penyalahgunaan kuasa, berlaku korupsi, keterisan. Untuk apa? Untuk wakil rakyat ni menampung keperluan dia nak bagi duit kat rakyat. Dia pergi pasar, rakyat minta duit. Dia turun padang, rakyat minta duit. Jadi ekosistem tu dah terbina begitu. Kita menjadi sebahagian daripada ekosistem tu. Kalau kita nak hentikan budaya meminta duit daripada wakil rakyat ni, persoalan penting ialah bagaimana agensi-agensi kebajikan dapat memberi khidmat yang lebih efisien, cepat. Jadi kesimpulannya ialah ekosistem yang kita menjadi sebahagian daripadanya harus dihentikan. Kalau tidak, masalah ni takkan berhenti dan terus berakal sampai bila-bila.